Okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita siap lagi Pro 2 Myvi lagi best convert Type G. Yang best ni body kit dia memang complete sekali dengan dia punya lip atas permintaan owner. Lepas tu tambah lagi scope Paso S4. Memang kalau korang tengok, bergaya. Bergaya sakan kan. Ini kalau nak gaya, confirm dia orang pertama orang akan tengok. Daripada highway tu, orang nak tengok, ui, siapa punya Myvi ni? Lepas tu kena pula dengan enjin dia. Enjin model 1NR. Gearbox model ni model CVT. Yang ni 1.3 daripada half cut Paso Hana. Memang merecik. Enjin bay sama color dengan dia punya body. Kan? Lampu, bumper, lip semua memang kita baru ganti. Asalnya Myvi lagi best. Okay, macam body kit dia, dia punya side skirt dia, gear up. Model lip ni model gear up. Kena view sampai belakang. Sebab dekat belakang dia pun ada dia punya lip. Kalau tengok memang smart, sporty, comel. Color dia dengan warna hijau dia kan. Ni warna apa? Jade. Macam gitulah color dia. Okay, dah puas korang tengok dia punya body kit kan. Kita tengok dalam dia pula. Interior dia complete set Paso Hana. Kalau kena review dulu dia punya seat belakang dia, sebab seat belakang dia special, 3 kepala. Seat saja harga dah dekat 2,000 ni bang. Okay, seat saja dah dekat 2,000. Seat dia seat Paso Samo Hana, model Doraemon, door trim dengan dia punya dashboard model Doraemon, memang comel. Testing horn hidup. Aircon digital. Kita just tekan mode auto saja kat sini. Tekan mode auto, automatic dia akan naik ni. Macam ni lah. Okay, dia punya sistem keyless. Jom kita testing keyless dia hidup lah. Jap. Side mirror dia. Tengok side mirror auto. Side mirror auto. Okay, side mirror function. Kita test dia punya keyless. Dia punya remote killer dia kiri kanan. Ni kat sini. Okay, auto hidup. Keyless function kiri kanan Kita try lagi sekali belah sini pula. Okay, hidup. Lock. Tak boleh buka Buka. On. Try kita on kunci. Kunci ni kat luar. Boleh tak? Tak boleh. Dia nak kat dalam. Okay. Wow, dia boleh hidup. Kalau dekat luar memang dia tak boleh hidup. Okay. Ni kereta ni restore daripada interior. Engine kita buat penukaran. Lepas tu body kit. Lepas tu spray. InsyaAllah kalau tak ada masalah, kereta ni nak kena mohon KA untuk penukaran enjin. Yang mana kalau korang berminat nak buat penukaran enjin, nak buat restoration, body kit, nak spray, lepas tu nak buat suspension ke, nak buat aircon ke, ataupun datang walk in untuk servis normal pun kita orang buat. Jangan risau. Aircon flushing pun kita ada. Kita orang ada kat Taman Cenana Pasir Gudang, Taman Tampoi, Taman Kobena, Johor Bahru. Jangan lupa like, komen dengan share sekali. Assalamualaikum.